Orang-orang JB dengan orang Singapura, korang tahu tak? Kyochon 1991 Aeon Tebrau dah ada sijil halal tau. Dan kita boleh berbuka puasa kali ni dengan yang tersayang dekat sini tau. Istimewa untuk kita kali ni sempena bulan Ramadan. Diorang ada buat Ramadan and Raya campaign featuring rendang series. So dalam set ni ada rendang wing and ramen, ada curry puff kentang, ada juga durian dot. Untuk air pun kita akan dapat 2 gelas, okay? Couple set ni untuk 2 orang, harga dia RM60 saja. And dalam package ni korang akan dapat aiskrim juga tau. Nanti korang tengok dekat hujung video. One thing about Kyochon ni, Lina suka dia punya steam rice, dia punya ayam sebab ada banyak flavor. Kali ni dia datangkan dengan flavor rendang pula. Memang ngam lah. Korang Shinwa Puff dekat sini sedap tau. Air Red Dates Delight dengan creamy bandung ni sedap. Memang kenyang. Dalam satu set ni ada macam-macam. Durian Dots ni korang kena cuba. Aiskrim dia pun sedap. Kalau korang ambil Ramadan combo macam ni dengan any rendang flavor, korang akan dapat voucher RM10 untuk next use. Korang akan dapat sampul raya ni juga dalam set tadi tu tau. Korang jangan lupa save video ni and thank you for watching. Bye.